We live in a society where comparisons has always been a thing. Instagram lah, game lah, social media lah, Everything anything. rasa kompetitif lah kan. The competitive is like Hello, what's up gang? Kembali semula ke episod baru Sentuh Rumput. So gang, hari ni macam biasa, aku Zaim akan jadi host untuk korang. So hari ni kita ada satu tetamu baru. Aku nak perkenalkan lah. Ram korang dah kenal lah. Ram ni memang dah regular lah. Selalu borak kacip, member pula famous kan. So hari ni kita ada saudara baru yang akan join kita. And kebetulan beliau ni adalah pakar dalam topik yang kita nak borak hari ni. kau kacip lah. So aku persilakan perkenalkan diri. Okay, salam. Nama aku Nazrul. Aku ni sebenarnya kena humban sini ingat jadi technician Zaim. Aku ingat macam aku kena settle kamera, tapi tiba-tiba baru 10 minit lepas dia Roger aku, kau host lah. Aku pun pelik kenapa kan. Tapi aku tak tahu macam mana aku boleh jadi pakar video game. So aku pakar video game lah untuk korang hari ni . So yeah. Okay, so hari ni gang, topik kita agak unik lah. Kita sebelum ni dah pernah borak sikit pasal isu culture. Kita ada borak pasal movie. Kita ada borak sikit lah pasal isu semasa dan sebagainya kan. Hari ni kita nak divert sikit attention. Kita nak borak satu topik yang sangat dekat dengan Gen Z. And topik ni sebenarnya, kalau kita borakkan dekat dalam medan podcast sekarang, aku tak rasa ramai orang boleh relate dengan topik ni. So topik hari ni adalah kita nak borak pasal gaming. So gaming ni adalah fenomena yang aku rasakan bahawa hanya Gen Z and certain Gen millennial yang muda-muda yang boleh relate dengan gaming. Sebab culture gaming sekarang dah berbeza. And culture gaming yang dilalui oleh generasi sebelum ni, contoh generasi mak bapak kami kan, contoh macam generasi X, baby boomer lagi lah, tak main game langsung kan. Tapi diorang ni, cara diorang nampak gaming ni lain. And antara fenomena ni adalah cara diorang nampak gaming ni, game ni bagi diorang adalah cara untuk release stress. Tapi untuk kita Gen Z pula, gaming ni dia dah jadi part of our life to the point yang dia boleh jadi career. So sebab tu kita nak kupas sikit isu gaming hari ni. And sebab aku sendiri adalah seorang aku nak claim lah aku pro gamer PC kan, walaupun aku tak pernah main game-game lain yang dekat mobile dan sebagainya. Tapi aku pun rasa macam aku rasa belong lah untuk borak pasal topik gaming ni. So sebelum kita borak lebih mendalam tentang gaming-gaming ni, aku nak tanya korang lah, Ra kan dengan Nazrul kan. Korang ada tak apa-apa game yang korang suka gila, suka main, genre apa-apa semua kan? And boleh ke korang explain kenapa korang sangat-sangat attracted dengan game macam ni serta genre dia? Aku luar Nazrul lah. Ya, gila. Okay, banyak game ni. Aku main game daripada umur 5 tahun lagi. Cuma tadi bila kau cakap boomer tak main game, aku rasa macam tak. Aku rasa game ni ada dah daripada zaman-zaman dulu lagi. Cuma sebab apa bapak aku tak sure generation berapa kalau dia umur sekarang 45 tahun kan. Kalau dulu dia main dekat PC game Red Alert ke apa. Weh, bapak aku main kat tu. Kan? Bapak kita main game. Betul kan. So bapak kita main game sebenarnya. Sekarang dia lebih mirip kepada Clash of Clans kot. Game tu kan. Tapi kalau kata aku genre apa yang aku paling suka, that's two lah. Tapi aku boleh ulas panjang. Satu adalah genre open world lah. Maksudnya yang kau boleh buat banyak side quest, tapi akan ada main quest dia ada macam fungsi utama game tu macam yang kau plot kena lah selesaikan. There's a plot. Tapi banyak benda-benda lain yang kau boleh buat. Macam yang paling popular dalam era sekarang ni, aku rasa dulu pada popular game ni GTA lah. Betul GTA. Kalau tanya kenapa aku sukakan game-game yang open world macam ni, aku rasa dia buatkan aku punya limitation dalam menjalani hidup tu lebih terbuka. Kalau dekat dalam dunia asal, kita ni banyak terikat dengan benda-benda yang kita tak boleh kawal. Macam latar belakang kita, duit yang kita ada. Kita sekarang budak-budak, kita nak jadi orang yang besar. Banyak benda yang kita tak boleh nak buat. Kita terhad. Tapi dalam game, you can be anyone that you want lah. Kan? Contoh macam, kalau siapa pernah tengok movie Ready Player One kan? Betul. So dia create avatar dia, bukan dalam game, dalam cerita tu je, tapi actually GTA pun membenarkan benda ni. Kalau kau main Malaysian roleplay kan, sebab dia akan buat satu server baru yang gunakan GTA ni sebagai base dalam game tu. Kau boleh buat avatar kau ikut
cita rasa kau lah. Orang yang macam mana kau nak jadi muscular, kau nak jadi handsome, macam mana apa watak kau dalam game tu dan sebagainya. So it lets you imagine, it lets you to be yourself. Kat situ seolah-olah ada keadilan sosial yang sama rata untuk semua orang. Kan? Kau tak miskin, kau tak kaya, kau tak handsome. Kat situ kau depends on kau punya creativity je lah. Semua starting point sama kan. Starting point sama. Kat situ tak ada yang nak membezakan kau daripada benda-benda yang kau tak boleh nak kawal. Saja latar belakang hidup lah. Kita ni banyak kecewa dengan engkau kaya, boleh lah. Aku miskin, aku tak handsome, kau handsome. Cuma dalam game ni mungkin yang akan membezakan kemampuan kita dekat purchasing price lah. Kita nak ada gadget, kita nak ada game. Tapi most of us sekarang dah figure out banyak cara untuk main juga game tu dekat Setuju. any kind of devices pun. So aku rasa itu lah genre yang aku paling suka, open world lah. Nazrul, kau suka macam mana Nazrul? Sebelum aku cakap kan, aku nak bidas balik apa yang kau cakap tadi. Like memang betul lah. If you look at it right, devices back then until now, dia over time it becomes more accessible. But the one thing yang is always a constant when we talk about gaming ke apa ke, is the fact that the saying goes, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan lah. Okay, menarik. Dia kalau kau tengok kan, dulu daripada zaman GTA, San Andreas lagi semua benda tu, dia bukan GTA takat Vice City lah. Vice City ke apa, dia bukan takat kita nak main game tu je tau. Like the idea yang Ram kata pasal pasal kita nak jadi certain orang, certain individu, kita nak jadi hero kita sendiri kan. Somehow, some way dia akan ada cara dia juga. Contoh macam dulu aku ingat lagi time aku kecil, dia GTA San Andreas dulu ada banyak version tau. Oh ya? Apa mod mod? Dia modern. Tapi time aku kecil darjah darjah 1, darjah 2 dulu, kita orang mak bapak aku bawa pergi pasar tengok CD GTA semua sama. Tapi kau boot masuk PS2 nanti jadi lain. Upin-ipin. Guys, macam mana ni geng? 70% orang yang tengok channel kita kan tak pernah pun subscribe lagi. Kau nak apa lagi? Follow, share, like dan subscribe kita orang sekarang. Upin-ipin. Oh ya, betul juga. Dia dah model lah kira dah kan. model. Tapi itu lah, dia seronok sebab kau boleh jadi apa yang kau nak. Walaupun developer tu dah intended kau jadi certain character, still dia akan ada cara juga orang third party nak masuk, nak code dorang punya program untuk jadikan dorang punya vision. Betul juga. Ya. Tapi kalau aku, right, going back to the topic, aku suka bukanlah daripada segi orang, tapi daripada segi strategi lah. Aku tak tahu lah orang ramai tahu ke tak, tapi aku rasa game ni agak niche dekat Malaysia, tapi kat luar agak common lah. One of the best sellers dekat Steam, nama dia Hearts of Iron 4. Weh, kau main gak Weh, aku main gak tu. Aku suka tu Hearts of Iron 4. Aku dari darjah 6 aku main benda tu. Game tu very niche. Sumpah niche gila. Dia kat sini je niche, tapi kat luar aku rasa ramai je orang main. Ramai gila main. Dia apa orang kata, dia punya genre dia lain sikit. Dia bukan strategi macam ML ke Dota ke. Dia grand strategy. Dia grand strategy. Orang kata apa, dia real time grand strategy lah. Maknanya dia bukan ikut turn, dia bukan ikut order ke apa. As the time goes, kau kena do something. Everything is moving at the same time. Macam real life lah. Tapi kalau kau tengok dia punya nama grand tu is because dia melibatkan bukan daripada strategi daripada tim-tim kecil macam ML ke apa. Dia melibatkan like satu negara lah usually. Grand scale lah kira. Dia grand scale strategi lah. So contoh dalam Hearts of Iron tu, the setting is World War 2. What you do is essentially rule your country, do whatever you want. There's a sandbox. Betul. Kau boleh buat apa yang kau nak during the time period for World War 2. Kau nak jajah negara orang lain ke? Kau nak letak cimpeng atas kuasa ke? Kau nak letak siapa-siapa lah. Kau nak buat apa? There's sandbox for you to do whatever you want to put your desire of world conquest ke apa, semua benda bagai-bagai semua. Setuju. It's fun. Dia sebab strategi dia melibatkan banyak benda yang kau boleh berfikir, and to me personally, it trains me to think about multiple different directions when I'm leading a project or doing something. The logistics, macam mana nak, apa plan dia nak attack, macam mana logistik dia nak function, macam mana the political state of me being able to actually do that thing.
it has a lot of different things. So I feel like the chaotic nature and trying to like harness the power of chaos, and to me that's what I find interesting lah about these games like this. Setuju. Tapi at the end of the day aku tak boleh grasp juga benda-benda macam tu. So at the end of the day aku pakai cheat juga. Betul juga. Setuju. Dia lagi satu macam game tu lah yang aku rasa part paling susah, Navy dia. Navy, Sampai sekarang tak ada siapa Navy orang dia faham. memang bangang. Aku pun pening lah. Dia sebab makin lama kau main, makin lama update bertambah, dia Update dia makin pening tu. Tak Tiba-tiba faham lah. daripada kau tekan ni nak buat Navy, sekarang kau kena buat kapal sendiri. Betul. Kena modi sendiri kan. Kau Kena modify sendiri kapal kau, kena tengok stat satu persatu. Dia makin lama makin pelik lah. Ya tu. Game ni very niche tu sebenarnya. Seronok Dia kalau aku jarang tu main game tu sekarang, sebab aku tahu kalau aku main, last time aku main kan, aku marathon dari pagi sampai esok pagi. Like full Tapi 24 betul tu. hours. Valid Dia tu. jadi macam tu. Game tu lama gila nak main. Betul. Betul. Shit. Tapi itulah game tu. Yeah. Tu dia genre grand strategy Grand lah strategy, kan. ya. Betul ke? Dia game-game macam ni. Aku minat tu ke? Yang satu lagi aku minat, aku minat jenis-jenis yang grand strategy macam tu, yang real time strategy. Lagi satu yang turn based strategy aku suka ke? Selalunya turn based strategy ni adalah game yang franchise macam Total War yang buat. Contoh Total War Warhammer, Total War Shogun, Total War Troy, Three Kingdoms apa semua. Game-game Total War ni korang boleh search lah dekat Steam kan. Memang ada, memang banyak. And game ni memang popular gila. Bukan setakat popular, also bestseller macam Hoi 4. Cuma Hoi 4 lagi different breed lah. So turn based strategy ni adalah and Total War ni dia akan masuk ikut period of history. Contoh kalau kau main Total War Shogun tu, Total War Shogun tu adalah engkau basically masuk ke zaman perang Sengoku Jidai dekat Jepun time tu. So kau jadi different kind of warlords. Kau pilih lah Oda clan, ada Uesugi clan, Takeda clan, and then dia ada turn lah. So contohnya turn first kau kena buat apa? Kau akan diberikan beberapa wilayah, kau akan diberikan tentera, and then kau kena susun strategi kau macam mana kau nak capai objektif dalam game tu. Sama ada kau nak conquer Jepun, ataupun kau nak memerdekakan Jepun, ataupun kalau dalam cerita lain, contoh macam Three Kingdoms, game dia adalah macam mana kau nak jadi Maharaja Cina. So dia create lah this kind of impression yang kita tengah total war, kita tengah perang besar-besaran untuk dapatkan sesuatu. And the storytelling is very great, aku boleh katakan lah. So the game is important, and salah satu aspek gaming yang penting sekarang dalam gaming lah, dalam hidup kita adalah dia punya storytelling. Contoh antara yang aku suka yang one thing yang aku suka juga about GTA adalah storytelling dia menarik. And another juga yang game yang keluar daripada Rockstar punya franchise, iaitu Red Dead. Iaitu franchise sama yang keluarkan GTA ialah Red Dead Redemption. Red Dead Redemption punya franchise sekarang paling latest punya adalah Red Dead Redemption 2 lah. Untuk yang menonton, korang buka Steam, korang kena try tengok. Buka YouTube, tengok gameplay dia. Buka TikTok, tengok Red Dead Redemption. I swear to God lah, it's the best game yang aku pernah main Kalau kau tak reti nak main, tak suka nak main, kau tengok itu dia mula sampai habis. Betul. Sebab story dia, cerita dia, game dia best. Gameplay dia memang best. Kau bayangkan kau adalah kau basically adalah cowboy. Kau adalah cowboy dekat zaman cowboy, and kau penjahat dah. Kau curi duit orang, kau rob bank, kau rob train, kau pergi bantai orang, bunuh orang dan sebagainya. Kau basically adalah gangster kan. GTA adalah gangster kan. So Red Dead Redemption ni pula lah gangster tapi versi cowboy. So along the storytelling dia adalah along the process kau pergi tu, kau main game dan sebagainya, walaupun kau buat jahat, dia ada satu kesedaran untuk kau jadi baik sebenarnya. And I think that's the most impactful aspect dalam gaming sebenarnya. Yang I think ini juga yang aku nak tanya kat korang kan. Sekarang ni bila kita main game kan, to the point yang gaming ni dia dah jadi macam kita ni dah rasa macam ada belonging. Sebab yelah macam storytelling, and then cara game tu like position diri dia dan sebagainya. To the point yang kita Gen Z sekarang ni, yang aku nampak yang sangat-sangat membezakan macam aku cakap dengan Gen sebelumnya. Sebab Gen sebelumnya anggap ni hobi je, macam side quest. Kira macam okay, aku dah penat. Contoh macam bapak aku lah, dia main Red Alert dengan General Zero Hour. Kalau dia tengah stress daripada kerja kan, malam-malam dia akan main game. Main lah sejam, and then dia sambung balik buat kerja. Macam tu. Dia sekadar lah nak hobi, nak lepas geram kan orang kata kan. Tapi kita kan to the point yang dia dah jadi macam belonging tu, kita dah jadi macam fans tau. Kita dah jadi macam live action role player, kita larping dengan game ni. Masuk fandom. Masuk fandom. And kita sangat-sangat macam follow lah kan game ni kan. And ada juga satu situation yang mana dia dah
dia menyebabkan dia pengaruhi culture kita. Contoh GTA kan, GTA 5 sampai sekarang jadi memes. GTA 6 yang baru nak keluar ni tak keluar lagi, dah jadi memes lah dalam kalangan Gen Z. Punyalah penting culturally game ni kan. So aku nak tanya korang berdua jugalah kan, kenapa game ni boleh jadi sangat-sangat impactful kepada anak muda, to the point yang kita rasa macam kalau game ni tak ada, kita boleh rasa affected dengan game tu. And even game tu sendiri boleh affect kita. Contoh macam main ML, kalah rank, moody dan sebagainya. Apa pendapat korang? Aku rasa satu benda yang kita kena point out lah. Ada satu lagi konsep of gaming yang semakin popular. Action based. Aku tak tahu nak panggil apa, tapi action aku nak namakan dia action based ending. Okay, benar. Dia macam okay, aku tahu. banyak game yang macam ni sekarang. Aku rasa yang paling popular yang aku memang minat dan tengok banyak version of it adalah Detroit Become Human lah. So macam betul. actually daripada tindakan awal kau, dia dah membentuk kau punya ending nanti lah. Dia akan ada banyak sangat ending. Aku ingat tau, antara benda pertama yang kau kena decide, kau nak selamatkan ikan yang lompat daripada aquarium ke tak nak. Nampak macam benda yang very stupid, very simple kan. Tapi sebenarnya bila kau pilih nak selamatkan ikan tu ataupun tidak, dia akan ada satu bar yang naik. Dia bagi tahu yang action kau ni ada consequences kepada ending nanti. So dia macam dekat sini aku rasa semua orang boleh tunjukkan sisi-sisi dia yang dia tak boleh nak tunjuk dalam kehidupan biasa lah. Sebab tu lah aku rasa dia affected. Dalam game dia boleh jadi orang yang dia nak. Dia boleh buat apa yang dia rasa dia boleh buat. Macam dalam game Detroit Become Human ni, secara tak sedar kita boleh tahu moral diri kita ni macam mana. Sebab at the end dia akan ada banyak ending, tapi kau akan jatuh ke dalam salah satu kategori. Sama ada kau ni liberator, pembebas, ataupun kau ni ada kecenderungan untuk jadi oppressor, penindas. So kalau korang tadi cadang untuk tengok Red Dead Redemption which is good, korang boleh tengok juga Detroit Become Human. Yang ni pun best sebab korang boleh tengok macam-macam ending. Kau tengok orang ni main dia jadi lain, orang ni main dia jadi lain. Which is yang kau rasa konsep yang sangat-sangat menarik lah. Dekat sini aku rasa kenapa pentingnya game ni, sebab macam tadi Nazrul cakap, at the end walaupun developer of the game tu decide untuk game tu jadi macam tu, dia akan still open kepada everyone else yang ada kepakaran untuk alter some reality of the game, bukan reality sebenar sekeliling. So kat dalam game ni lah kita boleh jadi very kreatif dan kita boleh macam express diri kita dalam pelbagai cara lah. Kan? Kalau kita nak expresskan diri kita ikut the main road of the game, macam mengikut apa yang game tu sendiri dah setkan untuk kita buat kan. So kita akan boleh main dia punya campaign, kita akan boleh decide kita punya actions, dan kita akan tengoklah consequences dia. Dan macam kau cakap tadi, Zaim cakap yang dia akan affect kita. Memang kalau kau tengok balik pun game-game macam ni, macam contoh Walking Dead tau. King Dead The Walking Dead. Walking Dead. Sama ke? Aku rasa game ni antara yang pioneer yang buatkan kau punya keputusan akan ada efek kepada at the end karakter mana yang masih hidup. Ada je keputusan yang kau buat, walaupun dia as simple as engkau nak pergi discover ke tak bila ada bunyi yang pelik. Itu action yang menyebabkan karakter ni akan mati kalau kau tak pergi check. Kalau kau biar je, karakter ni akan hidup. Contoh lah. The Walking Dead ni game yang ada budak tu Clementine. So kenapa game ni sangat-sangat penting? Dia bukan setakat culture je, dia dah macam a part of life dah. Dia part and parcel. Dia kena ada dalam hidup kita. Aku tak rasa ada satu manusia dalam hidup ni dia tak pernah main game langsung. Gila Aku tu. berani untuk cakap benda tu lah. Sesimpel-simple game jenis apa pun dia mesti pernah main. Dia dah macam a part of hidup dia dah, benda tu. So itulah kesimpulannya, Nazrul. Just nak sambung kan. Personally aku rasa it's a dangerous way to thread on saying yang the way that we play a game defines our morality. Sebab kalau kau tengok kan, the whole existence of GTA as a franchise and its popularity defies our whole idea of morality. Faham tak? Kalau kau nak tengok, kau nak cakap apa yang orang ni buat ia akan depends on dia punya morality. Aku pun orang dalam GTA. Aku nampak bank. Aku pergi Roleplay lah. cek gaduh, roleplay jadi orang jahat. Sama macam Red Dead tu pun game orang jahat juga sebenarnya. Tapi bagi kita macam morality tu tak apa ni, dia tak apply. Sebab that's a game.
That's virtual, that's faham, fantasy. faham. Apa yang kita buat tu just semata-mata or just datas and lights on the screen. Tapi what Ram did, personally what I find interesting and is personally what I agree with is that bila we talk about, right, some games that are about choice, some games that pull us in with a story, right, that we can relate to, that we love, that we like the character, that makes a likable character. Macam anything lah, be it anime ke, be it TV show ke, K-drama ke apa, we tend to find ourselves wanting to protect that likable character. So that's where choice-based games actually work, right? That's where we can draw out that sense of morality because we know that we like this guy. I am playing this game for another 10, 20 hours. I need to make sure that he's not dead. Betul. So that's when at the ending of Walking Dead ke apa ke, when let's say a lovable character yang kita dah for 3 games of the series, kita dah sayang, kita dah tolong, kita dah selamatkan, tiba-tiba comes a time when they meet their demise kan, dah mati ke apa ke, Rasa in a sad way. sedih Kita akan sedih. That's Belonging ada. right. That's where stories work. And personally, it doesn't only apply to games. That's the whole idea of having a story in of itself. TV shows and everything, it's all the same. So it's always been there since ages ago, right? And then moving on to another point, right? When Ram talks about how we feel like we relate and we push ourselves into the fandoms of a character or a game, I feel like that is an idea yang benda tu memang dah lama. I feel like sejak azal lagi, that's just the nature of human. Because if you look at it, right, that's where fiction books from back then has a lot of attractions and popularity. Shakespeare, Tolstoy, all of that. Tapi what's interesting, right, for us, the idea yang game ni dulu game ni buat school shooting lah, violence lah bagi kita. Yang kan. macam berita US cakap tu lah. Macam US lah. Macam tak, GTA ni game jahat, game setan, D&D ni game setan ke apa kan, semua jahat kan. Bagi kita tu benda tu, dia attack daripada from millennials and boomers that do not experience that towards the new generations, Gen Z and Gen A, yang experience benda tu. But the matter of fact is, that's a repeating pattern in history. Sebab kalau if you look way before then, when fiction books, as I said earlier, started to emerge in Britain, there has that one period where we call it the book craze lah, of the 1800s, 1700s, something like that, where all women, like the majority of women dekat British society and Western society reads a lot of books day and night. And bagi diorang macam pengaruh buku ni jahat, leads to violence, ada leads to juga debauchery. waktu tu. Yeah. Wow, That's if you look at it, that's a pattern, right? And I believe it's a human nature that we just finds ourselves into a fantasy that we like and we relate to it. It's just that the difference between us dengan generasi-generasi yang lama adalah in what medium or platform do we find ourselves being immersed in. For back then, hundreds of years ago, it was books. For us now it's games. So, yeah. Wow. Bila aku dapat tahu yang somehow pattern of gaming yang orang lama akan kata macam gaming ni buruk dan sebagainya. The fact that it also happens waktu 18th, 17th century, agak gila lah. Buku time tu orang takut kan. Buku yang sekarang mak bapak kita suruh baca, orang dulu dah takut dah sebab dia boleh ubah cara fikir kan. And benda ni somehow menarik lah sebab in the end betul lah, dia akan macam korang cakap tadi, storytelling and then like game yang somehow ada pengaruh kepada action kita to the point yang ada contentious point whether dia boleh reflect our morality dan sebagainya. Dia menarik sebab to the point yang dia beri impact yang significant, impact kepada culture Gen Z. Contoh macam sentuh rumput lah kan, nama touch grass. Kenapa nama tu muncul? Sebab orang ni sebenarnya guna untuk, aku rasa untuk wibu sebenarnya ke touch grass kan. Dia digunakan untuk macam satu kelompok ni dalam Gen Z yang kerja asyik tengok anime je, yang suka sangatlah waifu, layan sangatlah macam-macam. Macam Zaim. Bukan aku tapi to the point yang dia dah jadi detached dengan society. So orang selalunya akan perli macam kau ni pergi touch grass sikit, pergi sentuh rumput sikit, ataupun terlalu main game kan. Contoh macam Nazrul cakap tadi kan, daripada
pagi ni sampai pagi esok. Benda tu normal. Aku boleh kata completely normal. And even sekarang ni Gen Z, kau terlepas tidur lah, kau sampai bangun lewat lah nak pergi kerja apa, semua sebab gaming. Aku tak tipu sebab aku pernah duduk kat tempat tu juga. Tapi to the point macam very important lah. Touch grass. Contoh sekarang wording yang kita pakai macam skill issue kan. Kau nampak lemah sikit, kau nampak noob sikit, skill issue dong kau. Kau try cakap benda ni dengan Gen millennial, kau try cakap benda ni dengan Gen X, baby boomer, dia kata apa benda skill issue ni, dia tak faham. Begitu different cara Gen kita sekarang ni differentiate ourselves dengan terma-terma yang muncul daripada gaming ni yang dah jadi culture lah dalam hidup kita. And yelah, a lot of benda ni datang juga daripada orang kata macam orang lama kata adalah sebagai ketagihan. And salah satu benda yang aku rasa menarik tentang gaming ni, yang macam tadi Nazrul dah cakap sikit dah, tentang bagaimana gaming dia adalah dia melalui karakter. Dia represent kau melalui karakter yang kau sangat-sangat sayang. So kau akan invest everything untuk pastikan dia hidup, untuk pastikan dia tak mati. And yang paling penting adalah bila kau buat semua benda ni, dia sumbang kepada progression. Progress dalam game tu maksudnya macam katakan ada 100 storyline yang kau kena finish. So every time kau sumbang something dalam game tu, kau buat action, ada consequences apa semua, dia akan bantu kau untuk capai that 100% path. So benda ni dia sound sangat absurd untuk orang yang kurang faham game, sebab dia macam kenapa kau nak spend sampai nak capai 100%. Tapi sebenarnya benda tu dia beri kau satu kepuasan tau, yang kau achieve something dalam gaming. And this kind of satisfaction yang sebenarnya menyebabkan itulah sampai ada orang spend duit dalam game. Contoh kau main Roblox kan, main Roblox normal lah kan. Kau spend duit banyak. Roblox, ML jangan cerita lah. ML sampai orang jual beli. Kalau contoh ada game yang macam PES kan ada orang jual-jual account juga kan. PES, FIFA, semua kan. Lepas tu banyak lah senang cerita. Semua game sekarang ni sampai ada masalah pay to win, iaitu kalau kau nak menang, kalau kau nak besar, kalau kau nak berjaya, kau kena bayar. Which is kadang-kadang rig lah benda tu dalam game-game yang macam COD dan sebagainya. Tapi that's the point. Maksudnya dia dah jadi progression ni, dia dah jadi satu bentuk ketagihan kan? So aku nak tanya korang lah, adakah sebenarnya bak kata orang kan, orang kata yang kita ni main game ni ketagih sangat sebab yalah kita ketagih, ataupun sebenarnya kita rasa yang kita rasa belonging, ataupun kita ketagih dengan the fact that gaming ni dia beri kesan kepada cara kita fikir macam yang Nazrul cakap, and dia beri kesan kepada kita rasa puas bila kita ada progression ataupun sesuatu yang kita boleh capai dalam game, tapi in reality kita takkan pernah capai apa benda macam tu. Apa pendapat korang? Nazrul nak start dulu design. Repeat last statement. So adakah ini ketagihan yang membabi buta, ataupun is this ketagihan sebenarnya adalah bila kita develop this kind of like sense of belonging terhadap progression yang berlaku dalam game, yang mana progression ni takkan berlaku pun in reality. It's like you're saying that macam benda progression that are fantasy. Yeah. Is it? Yeah, something like that. The storytelling and all lah. So I'm a bit unclear on what exactly do you mean by that. Okay. Like adakah benda maksudnya like numbers ke ataupun skins ke? Betul. Ataupun contoh okay. macam okay betul, skin satu ialah number, and then like katakanlah power ups ke, special ability ke, ataupun macam ialah contoh storytelling kan, kau progress in the story. Kau dapat, contoh macam kau main Skyrim kan, kau dapat weapons power-power, kau dapat power apa semua macam tu. If you want to talk about it like that, right? The majority of progression dalam game semua fantasy. Because kalau kau tengok like we play games, it's not to get money. Like certain games memang adalah, tapi let's exclude that for a second. We play games to get progression, to get stuff in the game, right? Setuju. Sama ada benda tu senjata, weapon kita ke, skin ke. Yeah, the most I would say physical progression that we get, right, is in terms of actually finishing the game. That applies to like story games and everything and whatnot. But what we're doing, right, is mostly fantasy. And the thing about the human thinking, right, when we progress something in just a mere game, right? Mainly in a game yang competitive or has a lot of players playing it, right? That has a sense of like rivalry between people. Dia akan develop that one sense where we believe this fantastic, fictional progression feels as if it's real. It feels as if to some people, right,
maruah dengan value dorang sendirilah Tu dalam game lah. dalam game. Gila. For example, it's the idea yang ranking systems lah. Like if you look at Valorant, look at ML, Dota, CS. Mamat ni kalau dia global elite ke, Mamat ni kalau dia mythic ke, Ya, doh. semua maknanya macam Orang sanjung macam Tuhan kita tu. akan interpret benda tu sebagai orang ni lagi power daripada aku. So dia memanglah kita buat benda ni untuk fantasy. It is not matter. It's fake. It's benda tipu. It's just a number. It's just an image of a PNG. It's just a name attached to us. But for the new generations, right? Kalau orang lama punya attachment to like pangkat adalah kepada datuk, kepada YB ke apa, pada anak muda sekarang that has a lot of accessibility to have an idea, have a clear understanding of how diorang nak naik pangkat tu, that's where they look at games and say that and see that as a pathway to get better rankings or better prestige ataupun nama yang lagi elok lah. Even if it's in a micro scale just between friends ke apa, Setuju. the fact that kita anggap yang Mamat ni lagi power daripada kita, Mamat ni lagi hebat daripada kita sebab dia orang punya ranking dalam game. Essentially, the new medium that we have right now establishes that idea of the past of what exactly determines prestige. It takes an already existent idea and then transfer it into a medium that the current generation sees best. So, and that medium is gaming, right? Setuju. Even if right, one thing that I understand, right, to get to that pathway, right, to be better, this doesn't necessarily mean in terms of nama. Sama lah macam orang lain, macam masyarakat kita lah sekarang. Macam kalau Mamat ni bawa Alphard lagi power, kalau Mamat ni ada rumah lagi besar lagi Sama power. je lah kira. Sama je lah. Tapi dalam tapi dia tukar nama lain yang dia mengikutkan terma-terma Gen Z. Mamat ni skin dia lawa. Oh, Mamat ya ni tu. dia punya weapon dia dapat naik market value lagi mahal, lagi Mamat ni power. OP lah, OP. Mamat ni nampak skin lagi OP. Oh, ya tu. CS orang kata Mamat ni ada skin Dragon Law, ada stiker I buy power. Ya Macam tu. Betul. dia bagi kita macam generasi yang lama ataupun orang-orang yang biasa yang tak main game, dia akan nampak Mamat ni ada banglo, ada swimming pool, kereta Alphard. Tapi kalau kita, Mamat ni ada knife bayonet, dia punya dia Dragon Law, Butterfly knife lah, butterfly knife. Semua macam tu lah. Dia beza dia. Sebab kita the way that we attach our ideas, di mana kita letak kita punya popularity, our sense of self and value in society, right now is moving into the digital world, the metaverse lah, so to say. Metaverse lah. Yeah. Digitalverse lah kira, metaverse Yeah, kan. dia lebih kurang lah. Gila lah. Narik Ram, kau rasa macam mana? Aku setuju dengan banyak benda yang Nazrul cakap tadi. Tapi selain daripada progression yang kita adik ni, aku rasa benda yang aku nak point out adalah gaming ni bantu kita expand limitation dalam hidup kita lah. Lagi-lagi ketika waktu-waktu yang kita memang perlu untuk overcome limitation yang ada. Aku nak bagi contoh masa COVID. Masa COVID, macam aku, orang yang stranded duduk sorang-sorang tau. Masa Kau kat mana waktu tu? Aku kat Ipoh. Family aku kat Sungai Buloh. Uish, Aku sampai raya pun seorang. Weh, ya Allah. So orang-orang yang menemani aku ingat waktu bulan puasa, dia orang ni teman aku, kita orang tak nak main game, dah tak larat dah. Sebab asyik kalah je tau. Full squad. ML. Apa kita orang buat, kita orang lepak kat lobby. Oh ya? Itu apa yang kita orang panggil, kita orang menamakan term tu lepak lobby lah. Shout out to Hydra Esports. Nama kita orang punya team lah. Aku rasa grup WhatsApp tu masih ada walaupun semua orang dah tak main sangat dah kan. Sampai kan ada waktu sahur tu, kita orang plan nak waktu sahur nak main balik. Ada member aku ni, kita tak tutup mic kan. Kita orang tunggu nak start dah sebab nak main free, full squad ni kau tak boleh 4 orang. Macam mana kau kena semua orang tekan ready silap. Kau kena semua orang tekan ready kan. Member kita orang seorang dia tak tekan ready tau. Tapi tuan dengar dia berdengkur. Sampai ke tahap tidur dalam lobby. Haziq, sorry aku terpaksa buka aib kau. Dalam name drop. So ini benda-benda yang betul-betul berlaku lah. So ketika itu rasa kesunyian, tak boleh nak keluar. Memang rasa macam waktu tu memang stressful. Kalau kau sorang-sorang waktu tu, kau tersekat dalam keadaan macam tu tanpa ada orang lain kat sisi kau. Aku rasa sebab tu jugalah waktu COVID ni suicide rate tinggi masa tu.
Betul juga. Aku boleh kata aku memahami orang-orang yang dalam fasa tu, dan game bantu aku untuk terus hidup hari ni. Alhamdulillah tu. Dalam konteks itulah kan. So kat situ lah, kau tak boleh keluar main bola. Aku memang budak yang ligat, suka keluar main bola, kena keluar melepak, kena jumpa bercakap dengan orang, duduk sehari dalam rumah memang tak boleh buat apa. Mati akal lah. Ya, memang rasa macam ada orang memang boleh demam. Kalau duduk rumah saja tak buat apa, dia boleh demam. Orang Perak panggil apa lah. Aku lupa satu term ni. Orang cakap, tak boleh duduk dalam rumah je, rasa macam demam. Dia ada perkataan tu. Kan? Memang boleh demam. So aku rasa tentang progression pula, macam Nazrul tadi dah compare kan. Orang-orang sekarang, dia banyak aja benda yang dia rasa dia perlu buktikan. Dia kena ada kereta yang smart, dia kena ada rumah yang besar, awet yang lawa dan sebagainya. So benda-benda tu akan menunjukkan inilah collection hidup aku. Social currency kan. So bila ada cara lain, ada method lain yang lebih cepat untuk dapatkan kita kepuasan, dapatkan kita ruang untuk flex ourselves, macam beli skin dan sebagainya, so orang memang akan ada kecenderungan untuk gunakan jalan pintas ni lah, jalan yang lebih cepat. So sebab itulah benda-benda ni penting. Aku pun antara orang yang memang pernah yang gila top up ni. Lagi-lagi bila ML, cakap pasal ML lah, semua orang boleh relate kan. ML ni dia akan ada satu masa yang dia akan bagi kau free diamond sikit, dan kau boleh awal-awal tu kau boleh spin free untuk satu event. Lepas tu kau kena tambah. Aku makan tambah sampai aku dapat lah. So Gila. Game ni pun bagi dia bantu kau. Okay, kita orang nak tolong kau kat satu event ni, kau boleh dapatkan benda ni. Kalau kau keluar waktu event, kau tak boleh dapat. Susah nak dapat. Kau kena bayar lebih. Memang kena time event je lah. Time event ni kita orang nak bantu kau. Game pun macam bantu kita macam untuk dapatkan kepuasan tu. So aku rasa Dopamin. dia bukan pasal apa nama beli skin apa semua ni je. Macam kau main ML lagi, aku tak nak cakap pasal ML, aku cakap pasal Blackshot. Okay, Weh, ni game OG siap. Dah lama. Zaman bocah tu game. Ni zaman-zaman aku bersukaria di Lost Temple. So masa main Blackshot ni, kau dapat satu kill, dia akan satu ikon tengkorak warna merah keluar. Pam, satu kill keluar benda tu. Lepas tu kan, kill pertama dia punya bunyi lain. Kill kedua double kill, triple kill. Lepas tu ultra kill. Lepas tu macam yeah baby yeah. Makin lama kau kill kau makin banyak tanpa kau mati, dia punya celebration kat atas kau lagi gempak. So macam ML lah. You have slain an enemy kan. Lepas tu double kill, triple kill. Kalau dapat dengar savage tu pak puas. Betul tu. Dia bunyi sedap. Aku rasa game pun dia buat benda tu bukan saja-saja tau. Dia memang nak bagi macam ambil kau, puas kau. Kau dah kill lah, kau puas lagi. So game sendiri yang fit kita rasa macam thank you kerana menghargai aku. Benda-benda yang spike dopamin kau. Dopamin. Aku rasa dalam hidup ni kita boleh work very hard and return to your house that is empty. There's no one to congratulate you. And kau boleh macam buatlah sebanyak mungkin, hidup macam nak mati dalam sehari, dapatkan duit apa semua, tapi tak ada orang nak recognize kau. So dalam game at least kau boleh jumpa orang yang macam akan cakap GG doh. GG member VP kau kan. Ataupun bila kau buat silap, it's okay, NT, nice try. And first half macam main Counter Strike, GH, good half, it's okay. And there's another half. So macam kau buat silap, ada orang yang akan cakap okay lah, it's okay, we will try again. Kalau kau buat bagus, they will reward you with compliments. Kalau kawan-kawan kau tak compliments, the game itself will compliments you. Victory and whatsoever lah. So daripada segi expand limitation dalam hidup, dan juga cara cepat untuk dapatkan kepuasan dengan dapat validation lah. Itulah aku rasa. Betul tu. Damn, that's crazy lah. So somehow aku agak terkesima tu cara Ram cerita pasal benda tu tadi. Sebab dia benda-benda real yang jadi lain. Betul juga. The fact that betul lah gaming, sebab tu lah gaming became such a, dia macam became very culturally significant. Sebab dia memang akan impact, I mean like pujian and dopamine yang dia keluarkan. Kortisol tinggi ke rendah tu itu depends lah. Kadang-kadang main game tak semestinya kortisol rendah. Kau akan rasa stres gila lah main game ni. Sumpah tak tipu, memang akan stres. And tu lah, tertarik juga dengan bila kita cakap pasal progression lah, yang menyebabkan dia jadi escapism, and kita kena guna gak
material kita dekat dunia realistik ni untuk spend kat dalam game dan untuk tunjukkan yang kita ni power gila. And apa orang kata pay to win lah basically. Dulu dulu benda ni tahun lepas even sampai tahun ni main Roblox. Aku selalu main lah dengan Malik, dengan Usama, dengan Fozel. Main lah ramai-ramai. Kita budak-budak UAA, budak-budak human science UAA suka gila main. Kita akan kumpul ramai-ramai dekat dalam Discord waktu tu kan. Discord dah betul macam Ram cakap lobby kan. Lepak Discord pun is a common thing. Sekarang orang lepak, dulu orang lepak mamak kan. Even sampai sekarang pun lepak mamak. Tapi yang ada alternatif adalah kau malas nak lepak mamak kan. Okay, jom kita lepak Discord. Lepak Discord, kadang-kadang ada main game, kadang-kadang tak buat apa-apa pun, kau buat bodoh je. Tapi lepak Discord dia setting lah. So main Roblox kan, main ramai-ramai kan. And then kita main satu game, ini apa dia, Entrench. Entrench ni adalah game yang kau dalam World War I kau akan berperang. So kau masuk dalam team lah. Ada team side Jerman lawan dengan British, ada yang France lawan dengan Jerman dan sebagainya. Kau lawan, best gila nak mati. Walaupun Roblox je kan. Tapi dalam Roblox ni, dalam game Entrench ni, dia sekarang ada satu pattern. Dulu tak ada, time awal kita main dulu tak ada. Sekarang dah ada pattern, pay to win dia makin tinggi. Siapa beli skin, siapa beli equipment, siapa beli certain role, kau memang kau OP gila dalam game. So kita awal, kau bayangkan dah, kita awal-awal tu memang glory gila. Tapi dah lama-lama kelamaan kan, kita jadi lopet sikit sebab ada ramai budak pay to win. So asal nak kalah je kan, nak kalah je kita akan marah. Macam bodoh lah budak ni pay to win tu kau lah, macam tu. So to that point, macam mana beef dalam game ni dia boleh bagi kesan tau dekat kita punya cara tengok persepsi dunia ni. Termasuk kita anggap budak-budak ni suka pay to win dan sebagainya kan. And of course lah, dalam game ni pun ada juga kadang yang mana, contoh macam NPC kan, to the point yang label NPC ni dah jadi satu label yang semua kita Gen Z ni rasa takut, anak-anak muda ni rasa takut. Kenapa rasa takut? Sebab aku rasa psychologically kita dekat fasa yang mana kita rasa dunia ni milik kita, and kita rasa macam kita nak sangat jadi lain, jadi orang lain lah. So kalau kita jadi NPC kan, NPC ni apa, non-playable character kan. Dalam game dia ada satu term NPC, non-playable character. Dia adalah karakter yang kau tak boleh main, and karakter tu sekadar penghias je. Contoh kalau kau main GTA, kalau kau main Red Dead Redemption, NPC ni adalah orang-orang biasa lah yang kau tak boleh nak main, and kerja kau lah bunuh je dia orang. Kau rasa macam tengah stress kat GTA, kau bunuh je, tembak je rambang orang-orang ni. So ini adalah satu trend yang mana dalam kalangan anak muda sekarang, dia orang sangat takut dengan term di label sebagai NPC. Contoh lah, kau budak biasa, kau tak buat apa-apa kan, orang tak kenal kau, NPC dia budak ni apa je yang kau capai dalam hidup. Orang Gen Z sekarang sangat takut dengan term tu. And ini yang kita fikir sekarang, macam mana sebenarnya gaming ni termasuk internet kan. And aku nak tanya juga kat korang kenapa internet, kenapa gaming, kenapa culture gaming ni dia boleh menyebabkan semua orang, lagi-lagi anak muda ni, rasa macam kita semua kena jadi luar biasa. Adakah dia memang sebab gaming, ataupun itu memang lumrah manusia, cuma gaming yang somehow macam mengintenskan perasaan tu, buatkan kita rasa macam aku kena. Dan apa pendapat korang? Aku selalu kat yang ni kan, apa nama, aku rasa yang ini bergantung banyak dengan evolusi zaman lah. Kalau dulu orang main game juga, orang tapi tak ada cara untuk flex tau. Dia tak ada cara untuk kita membandingkan antara satu sama lain. Sebab dulu tak ada sangat benda-benda yang boleh menunjukkan macam orang ni kaya, dia banyak skin. Dia lebih kepada kau main je lah game tu kan. Tapi zaman sekarang dia dah banyak benda-benda yang macam ni. Sampaikan membuatkan kau kalau join satu community, tapi kau tak ada benda yang macam dia, benda-benda yang bukan biasa. Kau ni tak ada benda yang orang nak cakap pasal kau. Dia tak ada benda-benda yang menarik nak cakap pasal kau. Tapi aku nak cakap juga sebenarnya ini evolusi yang sebelum ni. Tapi evolusi sekarang, NPC pun dah mula mendapat tempat. So menarik. Aku nak balik kepada mob lah, role playing dalam GTA. Engkau boleh main karakter engkau, tapi kau tak boleh main karakter lain dalam mob. Orang lain tu kiranya NPC lah, it's non-playable to us. Tapi orang lain pun menjadi NPC yang sebenarnya dia memainkan diri dia. Orang lain dekat yang hidup real time punya people adalah NPC dalam game tu. So NPC pun dah ada evolution dah sekarang. Contoh macam game Red Dead Redemption kan, nak bandingkan NPC dari zaman dulu dengan NPC sekarang. Tengok game Red Dead, NPC pun akan main peranan. Kalau kau bunuh dia, nanti dia boleh datang balik cari kau, kata kenapa kau bunuh abang aku. Ya betul-betul. Betul-betul. So dia akan ada kesan tau. NPC dalam game pun sekarang, dia bukan NPC yang macam kalau dulu GTA San Andreas, kau bunuh je lah, pijak naik duit. Lepas tu that character takkan cari kau dah. Sebab dia macam karakter yang that style of character nanti akan datang balik. Dia akan jadi macam passerby je.
Tapi macam dalam game Red Dead Redemption, dia dah buat NPC pun menjadi unik kepada jalan cerita. Engkau bunuh NPC tu, dia takkan ada dah. Dan akan ada orang yang terkesan daripada kehilangan NPC tu lah. So aku nampak sekarang NPC ni seolah-olah menjadi hidden gem. Dan kalau in real life, sebenarnya NPC lah benda yang kita crave nak jadi sebenarnya. Satu, macam nak cakap bliss of mind yang kita jarang nak ada. Orang yang macam lebih fokus kepada apa yang dia nak capai dalam hidup dia tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Contoh lah, macam dulu lah aku main PUBG, aku pernah je serabut dengan kawan-kawan yang asyik nak turun bootcamp. Lepas tu mati aku punya rank ni rendah. Aku punya aim sweaty tu. aku nak ace. Kita punya season dah nak habis. So apa aku buat? Aku main sorang-sorang tapi main solo versus squad. So aku nyuruh aku tunggu sampai at the end of the circle, baru aku try dapatkan certain kills. Kill bot ke apa kan. So at the end aku dapat capai ace tu. Walaupun aku main sorang-sorang, walaupun tak ada kawan-kawan sekeliling aku lah ketika itu. Dekat situ ya aku rasa nak cakap yang sekarang NPC pun dia dah ada evolution dah. Macam dalam kehidupan kan, kalau semua orang nak jadi pemimpin, semua orang nak jadi orang yang memberi arahan, siapa yang nak jadi executor ni? Siapa yang nak jadi pengikut? So aku nak mula buka kita punya discussion. NPC sekarang ni dia masih sama ke? Dia masih ada satu konotasi yang negatif tu ke kalau kau jadi NPC? Tapi kalau kau jadi NPC yang berguna, engkau cuma non-playable kepada orang lain je. Engkau tak boleh dipengaruhi oleh orang lain je. Kau boleh pengaruhi hidup engkau sendiri. Tak boleh kena play lah kan. Ya, kau boleh je main game. Kau boleh je main solo versus squad. Kau takkan terikat dengan kawan-kawan kau yang turun bootcamp sekali kau pun mati. Kan? So kau nak ikut kawan-kawan, nak turun bootcamp, nak tunjuk kau flights. Okey lah, kita turun lah bootcamp. Kan? Kita tunjuk lah kita boleh menang. Tapi at the end kau mati, kau tak dapat capai rank kau bila season dah habis. Tapi kalau kau main je seorang, tak kisah sangat lah orang nak cakap apa-apa pasal kau kan. Kau nak main, kau nak turun tempat selamat, kau nak turun hujung-hujung map. Orang akan cakap yang macam, kau ni macam NPC, macam bot turun hujung-hujung map. Tapi at the end kau capai juga apa kau nak. So sebenarnya kau nak puaskan hati orang dengan ikut cakap orang, ataupun kau nak capai apa kau nak sebagai NPC. Just to add, right, how do I say this? What you're saying right now is that kita bukan nak kata NPC tu sudah tidak ada konotasi negatif. The whole idea of NPC is to be fillers. But what you're trying to say is, right, it's more to the idea yang banyak daripada kita yang menganggap diri kita sebagai golongan-golongan NPC wants to promote ourselves into another new class, a side character class. Yang let's define NPC, right? NPC is people yang memang dalam GTA, dalam Red Dead, yang kau bunuh ke apa memang tak ada apa-apa je. Memang tak kisah, no one gives a hell. Dia just there. So aku tahu yang member ni maybe akan spawn dalam tempat lain juga, yang memang tak ada relevant apa-apa dalam hidup kau. That's an NPC. An NPC that is a side character, that is the ones yang aku rasa kita boleh cakap sebagai yang ada relevancy, yang ada impact if you do any actions kepada NPC tersebut. Contoh macam side character, ataupun dalam Red Dead ke, dalam GTA ke, dalam mana-mana game lah, tu apa kita panggil side character, ataupun supporting characters lah. It's, to me, that is more of a category in of itself rather than NPC itself. And what you just described earlier, right, shows to me yang memang sampai sekarang I cannot deny it. Like kita tak nak, like, orang yang merasa diri mereka normal, ataupun orang yang merasa takut menjadi normal, dia mahukan diri dia untuk keluar from that idea of normalcy, right? Aku tak nak jadi orang biasa. Aku nak jadi orang yang lebih pangkat. Orang yang dalam game aku lagi power. Orang yang dalam kerja aku pangkat atas. Orang yang dalam politik aku yang naik atas, right? Tapi that's the same idea everywhere, right? What you're seeing right now is bukan NPC ni naik kepala. It's the idea yang NPC ni nak keluar daripada kelompok diorang to go into a position of higher power, right?
And that's always been the case in history. Kita tengok macam cerita-cerita zaman dulu ke apa yang memang actually like last night aku tengah binge satu anime ni nama The Kingdom. It revolves Ni around Kingdom yang budak tu ke? yang budak tu. Yang budak kena bully tu? Aku tak pasti lah, lebih kurang lah. Oh, okay. Tapi the idea is Mamat ni dia pembantu rumah, dia servant. Lebih kurang darjat dia memang paling bawah. Tapi dia punya idealism dia adalah dia nak naik jadi seorang general yang paling kuat dalam dunia. Right? Tapi that's the idea, right? Yang memang bagi aku bukan daripada anime lah. Daripada olden times memang semua orang ada harapan untuk menjadikan diri diorang unik. Cara kita interpret benda tu adalah the emergence of orang kata idea alpha ataupun sigma. Alpha male lah. Alpha male, Sigma sigma boy. male. Dia bila kau tengok idea macam tu, dia ada dua jenis. Ada yang dia naik nak jadi ketua, ada yang dia kata ikut aku nak buat benda sendiri. I don't give a heck about ada orang. Lantak fikir orang nak buat apa, ni kerja aku. Apa golongan-golongan apa orang kata Ayano Koji kalau kau tahu reference tu. Weh, aku tak boleh maksud lah. dia tu? Ayano Koji ni. Ayano Koji ni pula ada lagi satu anime nama Classroom ada Elite. Dia main karakter. Tapi dia Mael suka dia cerita ni. Pembawakan karakter tu sebagai orang yang sepatutnya center. Itu macam ala-ala apa ni? Alang-alangkan dia seorang NPC. Dia duduk tepi, tak ada orang nak borak dengan dia, dia buat kerja sendiri. Macam tu. Macam Loki lah, Loki. Macam Loki lah. Tapi itulah orang kata kan, dia bila kita nak tak keluarkan diri kita daripada the idea of being normal, kita will interpret the idea of not being normal or being unique or being a great prestigious individual into something else. And the goodness, right, about our society right now is we have a lot of different ways to interpret that, right? Sebab kita ni memang bagi to me dibentuk dalam satu society yang ditengok-tengok orang. We are expected of something by our own individual desires. Contoh macam we live in a society where comparisons is always been a thing. Instagram lah, game lah, social media Everything lah, rasa kompetitif lah kan. the competitive is idea, right? Like and to be honest, right? I'm from college here at UEM. It's a niche college where all the scholarship guys, geniuses pergi semua pergi tu. And personally, the idea of staying away from normalcy and being unique is so strong there compared to all the other places. And the idea of to me, right, the problem about it is, right, what exactly is not being normal? What exactly is being unique? Right? We don't have an idea. True. And in KY, my college, that idea is, kita kena ada one big ass achievements that can put us into Harvard. Sebab our competitors, bila kita nak apply overseas as a scholar ke apa ke, kita kena apply nak lawan untuk our competitions is bukan orang biasa-biasa. It's orang yang nak apply Harvard, NYU, Oxford, Cambridge. And semua bagi aku golongan-golongan NPC kat KY ni semua nak rasa diorang aku ni kompetitif untuk all these Ivy League colleges kan. And personally that even I suffered from that idea, right? Yang aku ni pun kena buat semua benda ni. And that is also, even though to us it pushes us into an initiative to be better, it also becomes this sort of toxic way of thinking that kita buat ni bukan sebenarnya kita nak buat, sebab kita nak nama, kita nak kita nak better apa ni, portfolio as a competitor, kita resume, nak masuk CV kita nak ada kan. better resume, all of that, kita nak nampak power untuk IG, untuk LinkedIn. LinkedIn tu lah, dia satu culture yang paling bagi aku rasa bangang lah juga sebenarnya. Sebab what the hell dog, it ain't that serious. It ain't that deep lah. Semua benda nak makan ayam gepuk masuk LinkedIn. Ada juga ke? Ada. Astagfirullah, itu melampau lah. Ayam gepuk. Lepas tu cakap apa ni, the emergence of ayam gepuk shows like a new business trend lah. Benda lah macam What the hell, it's not that deep tu. Ya Allah, gila tu, kacip siap. Put the fries in the bed, dog. Dog. The bill ain't that high. Tapi yelah, the point is, right, everyone
memang nak stay away and be unique in their own rights. Semua orang kata tak nak bagi diri kita jadi normal. Sebab our lives is just one time and we all want to do something unique that only we are able to be doing, right? Orang kata harimau tinggalkan belang, manusia tinggalkan nama, right? It's that idea yang memang kita ni nak something, nak do something before we die. Right? Be it anything else. Just the matter that right now kita ada banyak cara untuk buat benda tu. From gaining like better ranks dalam ML all the way to jadi Perdana Menteri dalam negara. So yeah. Damn. That's crazy bro. Menarik tu. And kita boleh capai satu kesimpulan hasil daripada perbincangan podcast ni, yang somehow gaming culture, certain part of the internet, and yelah main game apa semua ni, dia berjaya melahirkan satu generasi, iaitu generasi Gen Z ni kan, yang maybe akan pergi kepada generasi lain, contoh macam Alpha ke Beta ke. Dia berjaya cipta satu generasi yang very kompetitif, ataupun bahasa Gen Z ni kita panggil sweaty lah kan, maksudnya berpeluh kan, sweaty, very asyik nak fight something, asyik nak prove something je, asyik nak benda normal nak dijadikan pergaduhan, benda kecil dia nak tunjuk paling hebat. Benda ni I swear to God lah, benda ni sangat normal dalam gaming and sangat normal dalam kalangan Gen Z. Even aku dengan my friend group dekat UAE pun adalah alami benda-benda macam ni, tapi kita takkan name drop lah. Cuma isu sweaty ni adalah something yang sentiasa berlaku. And dia lahir daripada gaming, dia lahir daripada culture, dia lahir daripada internet dan sebagainya. Whether is it a bad thing or not, itu maybe kita boleh bincang dalam podcast yang seterusnya. Tapi aku harap korang dapatlah nasihat ataupun dapat sikit perbincangan yang menarik. Aku rate lah perbincangan podcast kita hari ni kan adalah bintang 5 kacip lah. Sangat-sangat kacip. Aku enjoy lah. Kacip kan? bersubstance. Betul. Kacip yang sangat-sangat substantif. And aku harap benda ni bila sampai kepada generasi luar, korang boleh faham sebenarnya ini yang Gen Z fikir pasal game. Bahawa game ni dia bukan kosong. Dulu game maybe nampak kosong, sekarang dah tak kosong. Game sekarang dia dah sangat-sangat gila, dia dah sangat-sangat advance, dia dah terlalu sophisticated to the point yang tak pelik kenapa ada gap antara orang dulu main game and sekarang main game. So janganlah korang marah-marah, asyik nak marah je anak-anak korang main game tu, bagilah kita oncan kan. Tapi kalau sampai dah tak kerja, dah jadi macam biawak darat tu, itu lain cerita lah. Apa? Wibu. Dah jadi wibu yang lebih-lebih tu lah. Itu lain cerita lah. Dah jadi sampah masyarakat tu. Itu kena tegur lah kan. Tapi kalau setakat dia dah nak main game sikit, bagilah Chan kan. So aku harap korang dapat something yang boleh diceritakan, boleh disebarkan. And jangan lupa guys, ni aku nak pesan ni, jangan lupa benda paling wajib, tengok, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi dalam podcast Sentuh Rumput episod yang akan datang. Ciao.